Okay guys, so korang tengok saya punya follower Okay, follower saya adalah 127 pada jam sekarang lah, okay, 19 April. Alright, saya punya follower banyak ni. Okay, so macam mana saya nak tambahkan saya punya follower? Cara dia simple je. Korang kena masuk live Naufa ni. Okay, live Naufa korang cari je live Naufa ni. Okay, lepas tu korang tengok yang dia pin ni, korang follow je. Okay, lepas tu buka and ambil 2 orang. Okay, ambil 2. Kalau macam saya sekarang ni ada nombor 3, so saya ambil 3 ke atas lah. Lepas tu korang tekan back and comment je. Okay, comment je. Sambil tu korang follow and buat macam ni. Okay, follow and buat macam tu. Alright, ni dia pin orang lain pula. So korang pick and buka, ambil 2 orang ke atas. Sekarang dah ambil kan. So korang tengok bawah ni saya dah ada follow. So maksudnya dekat sini korang kena follow lah. Okay, sebab bawah tu saya dah ada follow. Alright, sambil tu korang klik je follow and post. Okay, korang buat je macam ni. Sekejap saja korang punya follower akan melonjak naik. Okay, kalau korang ada gift, korang boleh bagi gift, lagi cepat dia naik. Okay, lagi padulah dia punya pergi untuk naik tu. Okay, so korang follow and buka, ambil orang kat dalam dia ni. Okay, ambil dekat tu. Bawah ni tak payahlah. Okay, korang ambil macam tu je. Okay, lepas tu korang buka. Okay, ni orang lain. So korang klik and share. Okay, buka dekat dalam dia, ambil orang dekat dalam ni. Okay, sekarang ni saya dekat sini kan. So saya akan ambil semua dekat atas ni. Dekat atas tu semua saya akan ambil. Itu cara untuk cepatkan kita punya naik follower lah. Alright, kalau korang ada gift, korang boleh bagi gift. Tapi kalau korang tak ada gift, korang buat macam saya buat ni. Okay, korang buat macam saya buat sekarang ni. Okay, comment and follow orang dekat sini. Buka dia punya page ni. Okay, follow dekat atas ni. Okay, follow dekat atas ni. Lepas tu korang klik dekat sini. Okay, klik dekat sini. Korang unfollow dia, korang follow balik. Okay, korang follow and unfollow balik. Alright, lepas tu korang pergi kat tempat lain pula. Buat benda sama macam ni guys. Okay, dah cukup. Alright, nanti kau akan tengok korang punya follower tu memang mencanak naik. Okay, memang mencanak naik. Kalau korang dah follow tu, korang tekan alias je lah. Okay, tak payah follow dia orang, korang tekan alias je. Macam dah friend ni, korang tekan alias. Okay, kalau belum lagi, korang follow and buat macam tu. Okay, sambil-sambil tu korang buat macam ni, korang punya follower memang cepat naik. Okay, kalau korang tak percaya, korang tengok Okay, tadi saya punya 27. Alright, sekarang ni waktu jam korang boleh tengok waktu jam still lagi sama still lagi sama. Saya pun record baru 2 minit lebih. Okay, kita tengok berapa penambahan saya punya follower guys. Okay, korang tengok berapa saya punya follower, penambahan lah. Alright, okay, so kita back and kita pergi tengok. Nampak? Sekejap saja saya dah dapat 5 orang. 5 orang. Dan kalau korang refresh, okay, dia akan lagi cepat naik. Okay, tu baru saya buat teknik tu. Kalau korang bagi gift, lagi cepat. Okay, contoh sekarang ni kita buat lagi sekali, tapi dalam bentuk gift lah. Okay, dalam bentuk gift. Alright, tadi 132. Sekarang ni korang tengok berapa. Cara bagi gift dia macam ni. Korang bagi 1, tunggu habis, bagi pula 2. Okay, tunggu habis, bagi pula 3. Tunggu habis, bagi pula 4. Okay, tunggu habis, bagi pula 5. Tunggu habis, bagi pula 6. Tunggu habis, bagi pula 7. Okay, buat sampai 10 kali guys. Okay, buat sampai 10 kali. Lepas tu barulah korang tengok korang punya follower korang mencanak naik. Memang kau-kau. Okay, memang kau-kau. Nampak? 12 kali naik. Nampak tak? 144. Terus mencanak dia punya pergi naik tu. Okay, kalau korang ada gift, memang lagi cepat lah untuk naikkan korang punya follower tu. Tapi korang kena ada gift lah. Okay, kalau korang tak ada gift, korang buat macam teknik yang saya buat pertama tu. Okay, kalau korang ada gift, korang buat macam tu, dia akan naik. Nampak? Okay, dia akan cepat lagi naik. Okay, memang sangat-sangat laju. Alright, korang cari je live Naufa ni. Okay, sambil-sambil tu korang boleh guna jugalah teknik yang saya bagi ni. Okay, teknik follow ke bawah macam ni. Okay, korang boleh buat macam ni. Sambil-sambil tu korang komen and buat. Okay, korang tengok cara dia. Nak tahu banyak lagi tip, korang boleh pergi dekat saya punya Rumah Merah. Okay, dalam tu saya kongsikan cara untuk paling cepat
naikkan korang punya follower. Alright. Okay, saya akan bagi tips yang paling mantap. Okay. Okay, sekarang ni korang tengok saya bagi gift 10 lagi. Korang tengok berapa dia punya pergi. Okay, 1, okay, 2, okay, 3, alright, 4, okay, 5, okay, 6, okay, 7, okay, 8, okay, 9, okay, 10. Alright. Okay, kita bagi 10 guys. Alright, so sekarang ni korang tengok dia punya pergi tu macam mana guys. Okay, korang tengok dia punya pergi tu macam mana. Okay, scroll back and tada, naik lagi 12. Nampak tak? Dalam masa sekelip mata sahaja korang punya follower tu memang akan boom. Okay, memang akan boom. Jadi itulah cara untuk korang dapatkan 1000 follower dalam masa seminggu. Okay, korang boleh buat benda ni sampai banyak lah. Okay, sampai korang punya follower tu memang betul-betul gempak. Okay, kalau korang berminat dengan video yang macam ni, boleh klik button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi korang di next video.